Tiga, at-taqlidur radi'u. Taklid yang radi' ni yang keji lah. Taklid yang keji. Wa huwa mutaba'atul ghairi li ajlil hamiyati. Mengikut orang lain kerana hamiyah, semangat. Wa ta'assub, dan juga keta'assuban. Min ghairi talabin lil haq, tanpa menuntut bagi kebenaran. Tak? Jadi mereka kata bahawa ini kesesatan taklid radi' ni seperti sesatnya musyrikin Mekah. Tak? Kerana mereka taklid kepada datuk nenek moyang mereka. Jadi ikut pandangan orang lain kerana semata-mata semangat dan ta'assub tanpa mencari kebenaran. Yang keempat, jadi sini sebab itu bahaya ta'assub. Kalau di sisi umat Islam juga ta'assub kepada seseorang bukan kerana kebenaran, tapi kerana apa yang keluar itu daripada orang tu. Tak? Maka dia akan, ataupun yang keluar tu daripada orang puak dia. Dia terima belaka walaupun benda itu salah. Jadi itu kita dikeji. Ta'assub kepada kebenaran tak apa. Ta'assub kepada kebenaran tak ada masalah. Memang kita disuruh ta'assub pada kebenaran. Tapi ta'assub kepada orang itu bermasalah apabila orang itu tidak maksum. Kita boleh ta'assub pada Nabi, ta'assub pada Al-Quran dan hadis kerana dia maksum. Makna dia terpelihara daripada silap. Tetapi ta'assub kepada individu, syakhsiyah, orang yang tidak maksum, ini boleh membawa kepada kesalahan. Sebab apa? Sebab boleh jadi orang itu salah dan kita akan ikut kerana apa yang keluar daripada mulut dia itu bagi kita betul belaka. Tu tak boleh tu. Ada pun kalau dia kata tu betul, memang kita kena bukan ta'assub pada dia, kita ta'assub pada kebenaran yang dia bawa. Okay? Baik.